Harta juga demikian. Maka Nabi SAW jamin, siapa yang bersedekah tak akan kurang harta dia. Ada dua benda nanti saya akan sebut dalam hadis ni yang kita kena cari dalam dunia ni. Satu, ilmu. Yang kedua, harta. Tak ada agama tak kata jangan cari harta. Agama kata cari harta. Kalau tidak, tak ada bayar zakat. Kalau tak ada orang cari harta, kita pun tak makan lembu sembelih malam ni. Agama suruh cari harta. Tapi bagaimana ia nak, dan insya-Allah kita akan sebut sikit sebanyak dalam ruang yang kita ada. Jadi jangan takut dengan sedekah. Orang yang bersedekah ni artinya jiwa dia besar. Manusia ni kalau Allah jadikan bakhil, macam Piramli buat filem Haji Bakhil tu, memang betul, memang manusia bakhil. Dia nak keluarkan duit tu berbagai perkara mari dalam kepala dia. Habis dah tak cukup duit aku. Syaitanu ya'idukumul faqr, Quran kata. Syaitan menjanjikan kamu dengan kefakiran. Sedangkan Allah kata, Allah bagi tahu melalui Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang mengeluarkan belanja ganti untuknya. Tak ada lagi orang yang keluar belanja dia jadi miskin. Macam saya kata, tidak ada. Bahkan orang yang selalu bersedekah dengan ikhlas bertambah hartanya. Cuba, tapi kena bertarung agar ikhlas. Kemudian Allah akan memberikan kepada kita. Cuma jangan bodoh. Bodoh ni apa? Orang tipu kita pergi bagi. Tapi kalau memang kita dah cek macam betul, kita bagi, kita tertipu, tetap Allah bagi pahala kat kita. Hak bodoh macam saya bagi tahu baru ni dalam kuliah lah. Pergi buat badal haji 2,500. Edan merata. Nombor telefon siapa yang nak buat badal haji untuk bapak keluarga dia, semangatlah orang kita ni pergi bayar 2,500. Tuan-tuan duduk di Arab Saudi pun kalau nak pergi haji tak ada 10,000 rial, tuan-tuan tak boleh buat. Itu memang kita bodoh sangatlah. Macam orang main kutip duit kat kita nak pergi buat masjid di Mekah. Arab Saudi yang nak main buat belah kita, dia main habang kat kita. Dia nak pergi buat di masjid di Mekah, kita pergi kat dia. Agama tak suruh kita bodoh. Bagi biar kena pada tempatnya. Tapi kalau setelah kita cek, tengok logiknya betul, kita bagi, dia tipu kita juga. Pahala kita di sisi Allah, dosa dia yang tanggung.